Jadi macam mana kopi ni tekan butang fast forward tu? Rupanya ia bukan satu cara je, tapi serangan dari pelbagai sudut. Pertama, ia kuatkan sesuatu yang dipanggil refleks gastrokolik. Ini signal semula jadi badan kita. Bila ada makanan atau minuman masuk perut, perut akan hantar mesej ke usus besar macam, "Oi, barang baru dah sampai, siapkan tempat untuk buang barang lama." Kopi ni buat mesej tu jadi lagi kuat dan jelas. Kedua, kopi merangsang hormon-hormon pencernaan. Hormon macam gastrin dan CCK dilepaskan, yang mana kedua-duanya akan tingkatkan pergerakan usus. Ketiga, ia secara amnya tingkatkan rembesan cecair pencernaan, macam asid perut dan hempedu, yang bantu melancarkan perjalanan dalam usus. Dan akhir sekali, yang ini mungkin paling penting, ada sebatian lain dalam kopi tu sendiri selain kafein, yang nampaknya boleh terus rangsang otot-otot usus tu secara langsung. Ini membawa kita kepada satu persoalan yang sangat menarik. Satu, ujian logik. Kita semua tahu kafein ni perangsang. Ia buat otak kita segar, sistem saraf kita aktif. Jadi, logiknya, mestilah kafein ni punca utama kenapa kita rasa nak ketandas, kan? Maksudnya, kalau kita minum kopi tanpa kafein atau decaf, mesti tak ada kesan apa-apa. Sepatutnya sama macam minum air panas je. Betul tak? Jawapannya mungkin akan ubah cara anda pandang kopi. Dekat sinilah sains jadi sangat-sangat menarik. Dan inilah dia penemuan yang mengejutkan dari kajian sebenar. Saintis ukur aktiviti otot dalam usus peserta. Macam yang dijangka, bila peserta minum kopi berkafein, aktiviti usus dia melonjak naik. Tak ada yang pelik. Tapi, part yang paling gempak. Bila peserta yang sama minum kopi decaf pada hari lain, benda yang sama jadi. Aktiviti usus dia pun meningkat dengan mendadak. Sebagai perbandingan, bila mereka minum air panas, tak ada kesan apa-apa pun. Jadi kesimpulannya sangat jelas. Walaupun kafein ada main peranan, dia bukanlah satu-satunya dalang dan mungkin bukan dalang utama pun. Ada benda lain dalam biji kopi itu sendiri yang bertanggungjawab tekan butang fast forward tu. Ini satu penemuan yang sangat penting.